Assalamualaikum geng. Aku baru tahu rupanya, dan aku baru lepas servis kereta S50 facelift tahun 2025 aku ni, flagship. Baru lepas servis untuk 1000 km yang pertama. Dan aku baru tahu rupanya S50 tahun 2025 ni dia guna minyak enjin 4 liter saja. Kalau ikutkan yang S50 sebelum ni dia guna 5 liter guys. So sangat berbaloi. Jimat sikit pakit. Lepas tu orang cakap minyak petrol dia pun jimat. Apatah lagi minyak enjin sekarang ni dah guna 4 liter kan. So jimat lah guys. So untuk korang yang nak guna S50 atau nak beli S50 tu, sangat-sangat berbaloi. Baloi sangat sebab best. Bawa pun sedap, laju, pick up semua ada. Harga mampu milih kan kalau nak beli daripada apa, selain kereta konti kan. So korang just follow dan subscribe YouTube channel aku dan juga follow Facebook aku, Amirul Izam. Stay tune untuk video-video yang lain.